Tak ada 3 jenis personality yang bahaya, iaitu mereka digelar sebagai the dark triad. Tapi ramai orang masih lagi tak sedar. Ramai orang tahu narsistik itu siapa. Jenis manusia yang gilakan perhatian, sukakan pujian, ego besar dan manipulatif. Tapi tahu tak, ada lagi jenis manusia yang lebih licik, lebih senyap, lebih bahaya daripada narsistik. Sebelum tu, kalau korang nak tahu, boleh follow, klik link follow tu dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, Machiavellian. Machiavellian ni jenis manusia yang licik, yang strategis. Dia tak kisah siapa yang kena pijak, asalkan dia naik. Mereka ni terdiri daripada golongan atasan. Pandai berlakon depan orang, bijak guna orang lain untuk jalan dia. Suka tarik kuasa perlahan-lahan tapi senyap dan tersusun. Mereka ni bukan bising lah macam narsistik. Biasa suka marah orang, hantam orang. Mereka main cara halus, cara senyap dan masuk ikut emosi logik ataupun menggunakan kebaikan palsu. Kedua ialah selalu dalam TikTok saya, itu dark empath. Nampak baik, faham emosi kita. Dia peluk waktu kita lemah, tapi dalam diam dia gunakan luka kita untuk ikat dan kawal kita. Gunakan empati untuk kontrol, untuk kawal kita, bukan buat kita rasa sayang dan bersalah dalam masa yang sama. Paling susah dikesan sebab dia nampak penyayang. Yang ketiga ialah covert narcissist. Kalau korang belum tahu lagi, korang boleh tengok dekat TikTok YouTube saya. Saya ramah seorang psikologis. Kalau korang mengalami, nak tahu banyak lagi teknik psikologi, klik link bio.